Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mula sekali saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita peluang untuk berkumpul pada hari yang bermakna ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua bagi menjayakan majlis kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, saya akan serahkan majlis pada hari ini kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada penentu kita iaitu Puan Zuno atas kata-kata dan juga ucapan beliau. Sebelum kita memulakan mesyuarat kita pada hari ini, kita akan diri masing-masing terlebih dahulu bagi jawatan kuasa olahraga tahunan untuk sesi 2024 dan juga 2025. Saya Hakim Mohsin, penolong kanan kurikulum selaku pengurusi majlis. Saya Irtisam Tibari, setiausaha untuk kurikulum. Saya Nurulillah Hazira memegang jawatan sebagai bendahara kurikulum. Bagi meneruskan mesyuarat kita, saya serahkan agenda ini kepada Puan Irtisam untuk memberi kata-kata. Okey, baiklah. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Agenda mesyuarat kita pada hari ini ialah yang pertama, perbincangan tentang aktiviti. Yang kedua, perbincangan tentang hadiah. Yang ketiga, penghabisan tugas. Yang keempat, perbincangan cadangan tarikh dan masa kejohanan. Dan akhir sekali, perbincangan tentang kewangan dan bajet. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada pengurusi. Terima kasih kepada Puan Irtisam atas bacaan agenda itu sebentar tadi. Seterusnya mari kita bincangkan tentang jenis aktiviti yang boleh kita lakukan pada semasa kejohanan olahraga nanti. Saya dan juga rakan-rakan pejabat kurikulum telah sependapat untuk melakukan aktiviti kejohanan seperti sebelumnya. Tetapi saya memerlukan beberapa cadangan dan juga pendapat daripada tuan-tuan dan juga puan-puan untuk memeriahkan lagi aktiviti kita pada tahun ini. Ada sesiapa yang ingin memberi pendapat atau cadangan? Boleh angkat tangan. Pada pendapat saya, kita boleh mengadakan pertandingan penghias rumah sukan yang paling cantik dan menarik. Setuju? Kita juga boleh melakukan beberapa step dan masukan untuk memeriahkan lagi keadaan. Betul, dengan dua aktiviti ini, kita boleh menilai rumah sukan mana yang lagi gempak dengan lagi kreatif. Rumah sukan mana yang lagi markah tinggi, maka dia dapat pemenangnya. Agak menarik ya cadangan yang diberikan oleh Cikgu Karina, Amar dan juga Zakwan. Idea yang bernas dan juga berkaliber. Saya setuju. Baiklah, silakan Raya. Saya ingin cadangkan aktiviti sukan leka yang boleh melibatkan ibu bapa dan juga guru. Setuju. Aktiviti ini boleh mengeratkan lagi hubungan antara guru dan ibu bapa. Tapi, aktiviti apa yang kita akan lakukan? Saya rasa kita perlu cadangkan aktiviti seperti tarik tali, lari dalam guni, lari ikat kaki berpasangan dan aktiviti lain yang menyeronokkan. Adakah kanak-kanak juga turut disertai? Tentulah boleh, aktiviti ini sesuai juga untuk kanak-kanak. Saya tak setuju. Aktiviti seperti ini tak sesuai untuk guru-guru dan ibu bapa. Ibu bapa dan guru-guru terdiri daripada golongan 60-an, 50-an, terutamanya Cikgu Zani. Nanti patah pula pinggangnya besok hari, tak boleh pula bekerja. Betul tu. Saya rasa aktiviti ini lebih sesuai untuk murid prasekolah dan sekolah rendah sahaja. Okey, baiklah. Ada siapa-siapa lagi yang nak ingin tambah cadangan ataupun pendapat sebelum kita teruskan agenda seterusnya? Baiklah, silakan. Saya cadangkan pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti jual beli seperti makanan, minuman dan aksesori lain. Betul, ada juga ibu bapa yang ingin meluangkan masa bersama anak-anak mereka.
Saya tak berapa setujulah dengan cadangan dari Cikgu Rusdina dan Cikgu Farhana. Lagipun kos yang dikeluarkan tu mesti banyak. Macam kemah, bahan mentah, lagi-lagi peniaga luar. Jadi saya rasa kita perlu kira baliklah kos yang kita nak gunakan. Saya sangat setuju. Kos yang besar amat merugikan. Kita boleh buat kegunaan lain selain jual beli. Kita mahu adakan juga, mungkin kita boleh fikir cara lain yang lebih sederhana tapi menarik. Okey, disebabkan sekarang kita tengah berlakunya pencenggahan pendapat, saya akan merujuk dan juga meminta pandangan daripada Puan Nadila. Bagaimana Puan? Baiklah, saya amat menghargai pandangan yang diberikan oleh semua guru. Untuk bajet ni, kita sudah kira mengikut keperluan asas dan situasi program. Kita perlu kurangkan lagi kos untuk elakkan pembaziran dalam masa yang sama. Kalau semakin kejualan olahraga ni dalam keadaan yang meriah dan selesa untuk semua orang. Jika ada pandangan atau idea yang boleh kurangkan lagi kos, kita boleh bincang sama-sama. Izinkan saya mencelah. Pada pendapat saya, mungkin guru-guru dan murid-murid boleh membuka gerai pada hari olahraga berbanding kita memanggil peniaga luar untuk datang ke sekolah. Sebagai contoh, mungkin guru dan murid-murid boleh berbincang dengan ibu bapa untuk membuka gerai makanan seperti gerai minuman ataupun pada waktu tengah hari gerai nasi atau sebagai makanan ringan mungkin mereka boleh menjual burger. Itu pendapat daripada saya. Saya rasa cadangan Puan Ibtisam juga memerlukan kos yang banyak kerana guru dan murid perlu mengeluarkan bajet untuk menempah kemah dan menyediakan bahan mentah. Sabar semua dan bawa bertenang. Saya rasa aktiviti ini tidak memerlukan kemah. Aktiviti ini boleh dijalankan di tempat letak kereta guru, kantin dan juga dewan. Kita hanya perlu mengeluarkan modal untuk membeli bahan mentah saja. Jangan risau. Keuntungan yang diperoleh lebih tinggi daripada modal yang akan kita keluarkan. Ya, saya setuju dengan pendapat Cikgu Ibtisam dan Cikgu Hamizan. Baiklah, jika sudah selesai, mari kita teruskan dengan agenda kita yang seterusnya, iaitu menetapkan masa dan juga tarikh untuk kejohanan olahraga tahunan dilakukan. Ada siapa-siapa yang ingin memberi cadangan untuk adakan aktiviti ini pada waktu bila? Tidak. Saya rasa lebih baik jika aktiviti ini diadakan semasa hari cuti sekolah supaya tidak mengganggu waktu PDP. Aktiviti ini perlu bermula pada pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari yang akan diadakan pada hari Ahad. Tidak boleh, guru-guru dan murid-murid juga ingin berehat semasa cuti sekolah. Betul, ada juga ibu bapa yang ingin meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Tetapi kejohanan olahraga ini diadakan setahun sekali. Apa masalahnya aktiviti ini diadakan semasa cuti sekolah? Betul, mereka boleh berehat pada minggu hadapan. Baiklah, ada siapa-siapa lagi nak ingin tambah cadangan? Saya rasa macam ada yang kurang dalam perbincangan ini. Betul, kalau dilihat-lihat kita juga perlu sediakan hadiah, tapi hadiah apa yang kita perlu sediakan? Setiap pemenang akan mendapat pingat mengikut tempat, iaitu tempat pertama akan mendapat pingat emas, tempat kedua akan mendapat pingat perak dan tempat ketiga akan mendapat pingat gangsa. Hadiah sampingan yang boleh kita beri juga ialah sejambak bunga mengikut saiz atas pencapaian mereka. Hadiah yang dicadangkan sangat menarik. Tahniah Cikgu Rusdina, saya amat menghargainya. Saya dan rakan sejawat saya telah berbincang akan mengadakan undian. Pak Ibtisam akan mengedarkannya. Baiklah, kertas yang berisi cadangan aktiviti yang telah ditambah oleh
yang di mana anda semua hanya perlu menanda tanda setuju ataupun tidak setuju pada kotak yang telah ditetapkan, dan keputusan akan dinilai selepas pada waktu mengundi. Jika ada semua keputusan, poin-poin keputusan akan mengundi atas tersebut. Okey, baiklah, keputusan telah dinilai sebentar tadi. Saya ingin meminta Puan Iftizam untuk mengumumkan keputusannya. Baiklah, saya akan mengumumkan aktiviti tambahan yang telah dipilih berdasarkan undian dan aktiviti yang telah diberikan tadi. Tugasan akan diberikan kepada cikgu yang telah memberi cadangan sebentar sahaja tadi. Yang pertama, pertandingan perhiasan rumah, sukan dan pembarisan akan ditugaskan oleh Cikgu Khairina. Yang kedua, aktiviti jual beli akan ditugaskan oleh Cikgu Rushdina. Dan yang ketiga, aktiviti kejohanan olahraga akan diadakan pada waktu cuti sekolah, iaitu pada hari Sabtu pada pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Akhir sekali, tugasan hadiah yang akan diberikan kepada pemenang akan diuruskan oleh Cikgu Izzati. Itu sahaja penambahan aktiviti yang akan kita lakukan pada hari olahraga nanti. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, baiklah, saya ingin meminta guru yang sudi membuka gerai makanan pada hari kejohanan olahraga berjumpa dengan saya selepas selesai mesyuarat. Lagi satu, saya nak ingatkan supaya guru yang ada tugas diminta untuk datang awal supaya keadaan akan lebih lancar. Dan jika tidak ada apa-apa lagi, saya akan tamatkan mesyuarat kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Amin. Dengan ini tamatlah mesyuarat kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.